Mesti ramai di antara kamu yang tidak sangka ada Christmas decoration yang secantik ini. Hello again, selamat datang and welcome back to my channel everyone. Saya harap kamu semua sihatlah. Jadi sekarang nih kita berada di salah satu shopping mall lagi yang terdapat di Malaysia. Jadi mana-mana kamu yang first time ternampak video di channel saya everyone, biasanya saya selalu active traveling untuk melihat pembangunan-pembangunan yang terdapat di Malaysia lah. Jadi sekarang nih kita berada di salah satu stesen MRT Malaysia. Dan yang ini merupakan peta transit berintegrasi Lembah Klang setakat tahun 2025. Dan stesen ini adalah stesen Surian. Jadi mana-mana kamu yang belum pernah ke area sini, pasti kamu pun tidak tahu kewujudan shopping mall ini. Jadi kalau yang sudah biasa ke area sini nih, orang mungkin lebih tahu. Sebelum ini nama shopping mall yang terdapat di sini nih adalah Tropicana Garden kalau tidak silap. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh IOI. Jadi yang ini merupakan laluan terkini untuk ke shopping mall tersebut. Jadi yang paling best, tempat ini senang kena akses dengan menggunakan pengangkutan awam. Dan sekarang ni kita menuju ke arah West Walk. Yang saya perasan everyone, shopping mall ini betul-betul sunyi lah. Mungkin sebab bukan hujung minggu. Jadi yang ni salah satu tips untuk pelancong-pelancong yang first time datang ke Malaysia. Salah satu activity atau things to do yang kamu boleh buat apabila datang ke Malaysia pada musim hujan atau tengkujuh. Dapat banyak aktiviti indoor yang kamu boleh lakukan yang hanya terdapat di shopping mall Malaysia. Sebab biasanya pelancong, pengunjung-pengunjung yang datang ke Malaysia, biasanya orang akan tertumpu untuk pergi ke kawasan-kawasan pelancongan. Contohnya macam Taman Negara, pantai, dan juga ingin mencuba makanan-makanan orang Malaysia atau lokal. So jadi yang ni pandangan saya saja everyone. Kalau kamu melawat shopping mall di Malaysia ini, kamu boleh nampak sendiri terdapat pelbagai jenis makanan, restoran, kedai minuman yang kamu boleh explore. Dan makanan-makanan orang Malaysia pun juga terdapat di dalam shopping mall. Jadi kalau musim hujan memang agak sukar untuk pergi ke street food. Jadi kamu boleh datang ke shopping mall sambil makan, bermain, kamu boleh healing lah everyone. Betul-betul sangat cantik. Yang saya tahu everyone, IOI ini merupakan salah satu syarikat yang terbesar, mungkin level conglomerate yang terdapat di Malaysia. Jadi salah satu dorang punya perniagaan tu adalah pusat beli belah jenis-jenis bisnes yang dorang ada lakukan di Malaysia. Dan kalau kamu pernah ke Putrajaya
Di situ pun ada IOI, tapi IOI di area sana tu lebih besar lah. Jadi kalau yang di sini ni nama shopping mall dia IOI Damansara. Kalau yang di Putrajaya tu IOI City Mall. So inilah dia everyone, first look Christmas decoration yang terdapat di shopping mall ini. Betul-betul sangat cantik. Pendapat kamu macam mana everyone? Adakah Christmas decoration yang terdapat di IOI Damansara ni adalah lebih baik yang terdapat di area mall-mall KLCC atau macam mana? Sebab yang ni first impression saya. Kamu boleh nampak hiasan lampu warna putih. Cuma dia punya pokok Christmas di sini ni warna hijau lah. Kalau yang di Suria KLCC itu berwarna putih. Mesti ramai di antara kamu yang tidak sangka ada Christmas decoration yang secantik ini dan terletak di luar daripada KLCC. Jadi kamu boleh nampak sendiri dia punya suasana betul-betul sangat tenang. Selain decoration, tempat ini juga dilengkapi dengan European style Christmas market. Tapi yang itu pandangan saya saja everyone. Jadi mana-mana kamu yang ada komen atau pendapat, jangan lupa kongsikan di dalam channel ini. So inilah dia Santa Claus version IOI Mall. Jadi kalau kamu perasan, setiap decoration Christmas yang ada di Malaysia, orang punya mascot Santa Claus tu ada bermacam-macam jenis lah. Ada yang comel, ada yang gembira, dan ada yang betul-betul nampak macam realistic human being. Jadi pengunjung-pengunjung yang ada celebrating Christmas di sini ada terdapat pelbagai jenis pakaian Christmas yang sesuai dengan vibes snowy yang terdapat di tengah-tengah IOI Damansara Mall ni. Dan selain tu di sini pun ada pelbagai jenis biskuit yang boleh kamu beli untuk dihidangkan kepada jemputan-jemputan yang kamu jemput ke rumah kamu pada waktu Christmas celebration nanti. Di sini pun ada pelbagai jenis hadiah-hadiah yang kamu boleh bungkus untuk dihadiahkan kepada kawan-kawan, family yang ada balik kampung bercuti, ataupun kamu mahu bagi kamu punya anak-anak. So biasanya budak-budak kecil yang suka hadiah-hadiah Christmas ni. Kamu boleh nampak sendiri ada macam-macam dekorasi dan hadiah Christmas yang sangat sesuai untuk family kamu, terutamanya budak-budak kecil. Di sini pun ada banyak jenis aksesoris dan keychain yang sesuai untuk kamu hadiahkan kepada boyfriend atau girlfriend kamu. Di belakang sini pun ada banyak lagi biskuit Christmas. Betul-betul sangat cantik everyone. Apabila kamu masuk saja di dalam IOI Damansara Mall ni, kamu mesti terus akan rasa macam masuk ke dalam dunia yang lain. Kamu boleh tengok sendiri, semuanya putih bersih, magical, macam winter wonderland dalam movie. Dan selain lighting yang cantik, lembut, dan ada suasana premium vibes, dia punya Christmas market yang terdapat di sini pun betul-betul tersusun dan cantik.
Jadi macam biasa everyone, kalau kamu suka saya buat video macam ini lagi, jangan lupa like, comment, and share. Dan kalau kamu ada idea di manakah shopping mall yang saya harus visit selepas ini, jangan lupa komen sahaja di dalam channel ini everyone. Betul-betul wow everyone. Beginilah dia punya suasana apabila lighting Christmas decoration di dalam mall ini telah dinyalakan.